Jangan bergantung kepada simpanan KWSP sahaja kerana ia akan membebankan diri anda di masa akan datang. Majoriti pesara bergantung sepenuhnya kepada duit KWSP untuk hidup selepas bersara. Tetapi, risiko utama yang sering diabaikan ialah susut nilai duit akibat inflasi. Bayangkan, RM500,000 hari ini mungkin cukup untuk 15 hingga 20 tahun sahaja. Tetapi dengan kos sara hidup yang semakin meningkat, jumlah itu boleh habis lebih cepat daripada yang dijangka. Lebih membimbangkan, ramai pesara menghabiskan sebahagian besar simpanan mereka dalam tempoh 5 tahun pertama sahaja. Sama ada untuk bayar hutang, bantu keluarga atau lebih teruk lagi, belanja tanpa kawalan, tanpa mereka sedar. Apabila duit habis, pilihan yang tinggal hanyalah bergantung kepada anak-anak, bantuan kerajaan atau terpaksa bekerja semula pada usia lanjut. Sebab itu, sebahagian duit KWSP boleh dibekukan kepada aset yang kalis inflasi seperti emas fizikal. Emas tidak terjejas oleh kejatuhan mata wang, malah nilai cenderung meningkat dalam jangka masa panjang. Jangan biarkan hasil titik peluh anda yang bertahun-tahun hilang nilainya begitu sahaja. Lindungi sebahagian simpanan KWSP anda dalam bentuk emas bersama Public Gold. Aset sebenar yang terbukti mengekalkan kuasa beli dari generasi ke generasi. Untuk mengalihkan sebahagian duit KWSP anda dalam bentuk emas, boleh mesej saya akan bantu anda sebaik mungkin. Follow saya untuk tahu lebih lanjut mengenai emas.